Pada satu hari, Ben pelik kerana airpodnya hilang, tetapi dia sama sekali tidak menyangka apa sebenarnya yang berlaku. Ben Shu telah tidur bersama airpodnya, tetapi apabila dia bangun, hanya satu bat sahaja yang masih berada di telinganya. Pada mulanya, Ben menyangka bat yang hilang itu pasti berada berdekatan, tetapi entah bagaimana dia langsung tidak dapat menemuinya walaupun sudah mencari merata-rata. Malah, ketika dia menggunakan telefonnya untuk memainkan bunyi beep pada airpod tersebut, dia masih tidak tahu di mana ia berada. Selepas beberapa minit mencari, akhirnya Ben menyadari bahawa bunyi beep itu sebenarnya datang dari dalam perutnya. Rupa-rupanya, dia telah menelan airpod tersebut ketika tidur. Dalam keadaan terkejut, Ben segera bergegas ke hospital dan doktor mengesahkan perkara itu melalui imbasan X-ray. Pada mulanya, Ben sangat takut jika menelan airpod boleh membahayakan kesihatannya, tetapi dia berasa lega apabila diberitahu bahawa ia selamat melalui sistem pahadamannya. Akhirnya, doktor memberikan ubat sembelit dan menyuruh memeriksa najisnya nanti. Dan apabila Ben membuang air besar, dia benar-benar terkejut apabila airpodnya keluar sekali dan masih berfungsi. Komen pandangan korang.